Dengar sini bro, dalam hidup ni kau cuma dua pilihan, menang atau kalah. Tak ada trofi untuk yang main-main. Kalau kau nak jadi juara, kau kena faham. Hidup ini memang sukar. Ini bukan main-main. Ini salah satunya permainan yang semua orang tengah berlumba nak menang. Dunia ni penuh dengan sumber yang terhad. Wang, peluang, kebahagiaan. Semua benda ni tak cukup untuk semua orang. Jadi kau kena lebih keras, lebih bijak dan yang paling penting, kau kena usaha tanpa henti untuk pastikan kau dan keluarga kau dapat hidup yang selesa. Apakah nasihat terbaik untuk seseorang yang ingin berjaya dalam hidup dan tidak mahu sekadar menjadi orang biasa? Dengar sini bro, dalam hidup ni kau cuma dua pilihan, menang atau kalah. Tak ada trofi untuk yang main-main. Kalau kau nak jadi juara, kau kena faham. Hidup ini memang sukar. Ini bukan main-main. Ini salah satunya permainan yang semua orang tengah berlumba nak menang. Dunia ni penuh dengan sumber yang terhad. Wang, peluang, kebahagiaan. Semua benda ni tak cukup untuk semua orang. Jadi kau kena lebih keras, lebih bijak dan yang paling penting, kau kena usaha tanpa henti untuk pastikan kau dan keluarga kau dapat hidup yang selesa. Menang bukan perkara mudah. Ia perlukan pengorbanan dan ketahanan yang luar biasa. Bila kau jatuh atau gagal, ingat itu bukan alasan untuk berhenti. Bangkit, dust off dan teruskan lagi. Tiada siapa yang boleh beri kau kemenangan selain diri kau sendiri. Ini bukan untuk semua orang. Ini untuk pemuda yang benar-benar mahu ubah hidup mereka. Jangan buang masa kau dengan alasan atau kesesaan palsu. Jadilah pemenang dalam dunia yang kejam ini.